Mudah. Potong sikit. Ni guys, pakai sudu. Nanti kalau kita makan ni, kita congkel makan. Bawa sudu lah. Okay. Kita makan buah minum guys. Contoh. Kosong. Pecah dalam. Panas. Okay. Kita kupek satu lagi. Ini mudah sikit guys. Isi kurang. Minum air kelapa guys. Kurang manis. Ada masam-masam sikit. Sebelum kita pakai, kita cuci dulu pakai air kelapa. Okey. Potong dia guys. Wish. Sikit isi dia. Sudu. Kenyang makan. Minum air kelapa ke sini guys. First ya. Okey, satu contoh. Kalau kita dekat hutan, tak ada makanan, isi boleh makan, air dia boleh minum. Dan buang ni dulu lah, kotor. Dia punya kulit ni kita boleh makan. Pakai tambah tenaga guys. Kita congkel pakai pisau ke, sudu ke. Dia punya tempurung lembek. Boleh makan. Dia ada kerak-kerak sikit. Kalau belakang ni dia keras sikit lah. Kita ambil yang macam ni. Di depan sini ya. Sini. Depan ni. Kita ambil. Jangan belakang dia keras. Keras. Dia punya ni. Depan lah, atas sikit. Dia punya apa ni? Dia punya tangkai lah, Kita ambil buah, dia punya tempurung muda. Dulu masa saya kecil, kita orang makan ni. Bagus ni guys. Tambah tenaga. Kalau kita tak ada makanan dekat kebun lah, dekat hutan ke, kita makan ni guys. Supaya makan pinang. Kalau
lama kita makan. Kita punya ni ada merah-merah sikit. Supaya ni merah-merah. Okey guys, itu saja perkongsian kita. Hari ini makan tempurung kelapa muda. Isi dia sikit saja. Kita makan yang muda ni, tempurung dia. Akan tambah tenaga guys. Okey, bye. Thank you. Okey guys, kita balik bawa buah kelapa 4 biji lah. Nanti kita kat rumah kita makan ya guys. Okey guys, kita dorang balik. Lepas ambil buah buah kelapa. Panas guys. Panas. Baca atas. Okey, betul-betul panas guys. Kita dua orang balik lah. Selepas minum air kelapa dengan buah kelapa tadi. 4 biji kita bawa. Nanti kita makan. Kenyang perut. Makan buah kelapa. Balik pakai satu lagi kampung. Okey guys. Okey Dan. Mulai. Mulailah. Sekejap lagi. Hari ni pun kita punya pekerja Kobe. Hari ni dia tak kerja lah. Tak tahu apa masalah dia. Kita dua orang balik. Tengoklah esok. Baru kalau dah clear pergi sana, barulah kita ni lah sukat balik. Semalam tak cun guys, tak ngam. Nanti kalau buat parit sini pun tengok tak dalam guys. Tak tahu masalah keparitan ni. Ini JKR punya kerja ni guys. Belum beberapa tahun dah. Tak dicuci dah longkang ni. Okay guys, kita dorang balik lah. Nanti kita dalam perjalanan ikut kampung Hile lah. Ikut sana jalan. Okay guys, kita dorang balik. Panas guys, panas guys. Panas hari guys.
Kayak betul. Oh. Hah? Maka teman kau udah dia. Pada saat? Oke guys, kita tengok pemandangan view guys. Oke guys, ini kampung Sampun baru guys. Dia punya penduduk tak berapa ramai guys, sedikit saja. Anggaran tak tahulah, saya pun tak tahu dia punya apa. Hah? Oh. Oke guys, cek. Dah kering kah? Kelas. Pakai tapak ni jemaatan ke? Kok dia besar ni? Keras dah. Okey guys, ini yang kita itu hari kita dah bagi semen, hampir-hampir kering guys. Nanti baru kita buat jembatan sini guys. Tinggi baru tinggi. Boleh mau. Oke guys, itu saja konten hari ini. Besok lusa baru sambung lagi guys. Oke guys, itu saja. Cek tempat yang tapak semalam bagi semen, kira kering juga lah. Belum buat lagi guys. Kalau cukup kering nanti baru kita buat tapak lah, pakai bata ke atas sana tu. Guys, itu saja daripada saya. Jangan lupa like, komen, subscribe abang dia. Okay, bye.